Hari ini saya nak kongsikan satu kisah saya sendiri tentang bagaimana seorang budak biasa dari kampung berjaya mendapat johan pertandingan antarabangsa di pentas besar di Paris, Perancis. Setia bersama saya hingga ke hujung episod. Mari saya mulakan kisah saya. SKKBSR melangkah gagah menuju Paris penuh inspirasi. Bakat meluas, jiwa pun megah. Bukan semalu tapi berprestasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Auni Rofifa, kru TV PSS SKKBSR. Hari ini saya bukan sahaja membawa semangat Malaysia, tetapi juga membawa nama SKKBSR terbang ke bumi Eropah, Paris, Perancis. Saya mula minat menari sejak kecil. Setiap kali dengar muzik, kaki ini tak boleh duduk diam. Saya selalu dipilih oleh guru muzik Cikgu Huda untuk mempersembahkan tarian untuk pelawak yang berkunjung ke sekolah. Alhamdulillah, kami berjaya mendapat tempat keempat dalam pertandingan combo band peringkat Negeri Sembilan 2024. Siapa sangka anak kampung dari Port Dickson ini kini menjejak kaki ke kota fashion dan seni dunia. Untuk makluman, saya telah mewakili Malaysia dalam pertandingan International Dance Competition e-Toilets di Paris 2025 dan pasukan kami telah dinobatkan sebagai johan. Jelas bahawa anak SKKBSR tiada batas sempadan. Sesuai dengan tagline sekolah, serahkan bakatmu. Bersama ikuti kisah saya, jom! Untuk makluman, sebelum ke Paris, kami singgah di London ke tempat-tempat popular. Seronoknya! Sekarang saya berada di Buckingham Palace. We are at the Burton on the Water. Picnic here. Setibanya di Paris, kami terus berlatih untuk memantapkan tarian. Saat kaki saya sentuh pentas, semua rasa takut hilang. Yang tinggal cuma semangat. Saya menari dengan sepenuh hati untuk cikgu, kawan-kawan, keluarga dan negara. Bayangkan kami di pentas yang sangat berprestij. Mata-mata penonton tertupu kepada kami. Mereka dari seluruh dunia. Seterusnya, kontingen Malaysia membuat persembahan sebelum diumumkan pemenang. Saat diumumkan juara dan kami menang tempat pertama, saya masih tak percaya. Tapi inilah buktinya. Asal kita usaha dan yakin, tiada yang mustahil. Saya mungkin murid darjah 6 dari Port Dickson, tapi saya percaya impian besar boleh dimiliki oleh sesiapa dan kalian pun boleh capai sesuatu kalau berani cuba. Luaskan bakatmu. Aku bukan semalu. Inilah kisah saya, anak SKKBSR dari kampung ke kota cinta, dari impian menjadi nyata. Saya Auni Rofifa melaporkan untuk TV PSS. Dari Port Dickson ke Paris. Inilah kisah saya. Terima kasih kerana menonton. Satu irama, satu suara. Tarian kita lambang bangsa. Di pentas dunia tunjukkan cahaya. Anak SKKBSR dah pun berjaya. Sekian dahulu untuk episod istimewa ini. Jumpa lagi. Bye-bye.